balik. Sakit. Cikgu baru. Sakit. Lepas tu dia balik rumah. Dia abang mak dia. Mak dah tadi cikgu baru kumpulan dia. Yang dia kumpulan dengan kawan dia. Dia tak balik cerita. Betul tak? Dia tak balik kumpulan. Mak tahu tak? Tadi cik lawan kumpulan dengan kawan cik kat lantai. Dia tak apa. Tapi kalau cikgu kumpulan dia, cikgu buat dia macam kawan dia buat. Balik teriak abang kat mak dia. Lepas tu mak dia buat apa? Mak dia marah cikgu. Mak dia mai esok ni. Ya cikgu marah tu. Wah nak sayang. Pasal apa? Cikgu marah ni. Oh saya suruh cikgu ajak je anak saya. Ajak baca. Ajak kira. Ya cikgu marah tu. Pukul anak saya. Saya repot balik. Semua anak-anak dengar dah amal ni. Tolong berubah jadi anak muridnya. Ni nak tanya Sana, jawab Sana. Cikgu ni jahat sangat ke? Cikgu nak ajak kita. Tak, nak tanya Cikgu Farah ni jahat ke? Habis tu, awak ampun suka bagi Cikgu Farah marah. Jahat, Cikgu jahat tak? Habis tu? Oh, muka cikgu tak elok. Elok. Lepas tu pasal tu apa melek? Elok tak muka cikgu? Elok. Habis tu tak suka? Tak sayang? Cikgu suka bagi apa kat hampa? Bagi macam-macam. Bagi macam-macam apa tak bagi? Mau bagi. Bagi ilmu, bagi nak taruh pensel pemadam pun kecil satu pun bagi kesan.